kata ilmu hakim wa bishrahi sadri wa sidri wa dan mizani yang kau berarti satu dua kita berbicara tadi jatuh kuasa Masjid Al-Kausar Nalas, pemimpin-pemimpin masyarakat, pegawai dan para perantau anak-anak kampung Nalas yang sempat bersama kita pada tahun ini, ibu bapa, sahabat-sahabat, anak-anak, perempuan dan sedang kahwin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita diberi kesempatan pada tahun ini untuk menghabiskan dapat melalui sebulan Ramadan penuh. Ini adalah hari kemenangan bagi kita. Semoga puasa yang kita lakukan itu menjadi ibadah pada tahun ini dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita titipkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun akan datang. Sebab kita tak pasti kita dapat tidak. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jadi kita berharap agar momentum yang kita dapat dalam madrasah Ramadan pada tahun ini akan dapat kita lalui dengan benar-benar dan boleh menjadi daya pacu kepada kita untuk terus berubah ke arah yang lebih gemilang. Jadi itu harapan kita lah. Kita mohon kepada Allah SWT agar ia jadi makbulkan oleh Allah SWT dalam perkara yang baik itu. Jadi kesempatan pagi Hari Raya Idul Fitri ini, saya mewakili barisan ahli dalam kuasa Masjid Al-Kausar Nalas ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli karya Masjid Al-Kausar ini, warga Nalas dan juga semua perantau-perantau yang pulang berhari raya di kampung kita pada hari ini. Jadi kami barisan ahli dalam kuasa masjid ingin menyusun dari 10. Memohon maaf sekiranya ada untuk bicara kami dan tindakan-tindakan jawatan kuasa yang menyentuh hati dan menguis perasaan tuan-tuan dan puan sekalian. Saya nak berikan sedikit perkembangan masjid kita lah. Dari sudut rohani kita telah melaksanakan aktiviti pengukuhan ilmu dan juga pengukuhan akidah melalui majlis-majlis ilmu mingguan kita dengan guru yang datang mengajar di sini dan juga program-program lain yang kita laksanakan daripada semasa ke semasa. Itu dari segi peningkatan ataupun sudut rohani. Dan dari sudut fizikal kita telah melaksanakan beberapa projek pembangunan fizikal yang antara lainnya adalah contoh kita telah menaik taraf perpaipan masjid kita. Kalau dulu tengok perpaipan masjid kita agak uzur, paip-paip itu selalu bocor, rukun dan sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat melaksanakan proses repiping ataupun perpaipan semula. Masjid kita ni dah lengkap perpaipannya kecuali dalam bilik tandas lah. Yang kedua, kita telah membina tangki simpanan air. Kalau kita lihat di belakang tu ada tangki simpanan air stainless steel yang berkapasiti 6,000 liter yang telah kita pasang bersama dengan pam air untuk memberikan kesediaan kepada kita semua, terutamanya tempat wuduk dan yang lain itu. Jadi kita telah sediakan satu sistem di tangki dengan pam air untuk kita pertingkatkan lagi kemudahan kita.
Kemudian kita telah membina tempat duduk lelaki di dalam kawasan masjid. Kalau dulu kita tak ada tempat duduk dalam kawasan masjid, bila nak ambil duduk kita kena keluar di belakang sana untuk duduk bagi yang lelaki. Alhamdulillah kita telah laksanakan penambahan sebuah tempat duduk di belakang sana dalam kawasan masjid. Ini sampai luar kalau kita nak ambil duduk. Yang ketiga, kita juga telah membaik pulih dan juga menaik taraf tempat duduk lelaki di luar sana. Telah betulkan dan kita telah nampak baik. Alhamdulillah telah sedia untuk digunakan. Dan kita telah pindahkan store yang ada di dalam masjid dulu yang telah kita gunakan untuk buat tempat duduk tu. Kita pindahkan store tu ke bahagian belakang di garaj kereta di sana. Kita ambil satu petak dan kita dah ubah suai untuk jadikan store yang baru untuk simpan barang kita. Dan juga kita telah membaik pulih dan menaik taraf PA system kita ni. PA system kita ni dulu ramai yang komplain kata tak dengar. Contohnya kalau di Melaka tak dengar, di Lembang tak dengar, di Mantai tak dengar. Tapi alhamdulillah sekarang telah kita baik pulih dan kita naik taraf, maka sistem PA kita lebih baik lah. Saya dapat dengar lah. Kalau saya dulu kat Melaka tu dengar lah. Kalau pagi-pagi azan subuh ni kita dengar. Kemudian kita juga telah membaik pulih dan menaik taraf sistem CCTV masjid ni. Kita telah tambah kameranya, kita telah perbaiki yang rosak-rosak tu, wiringnya dan sebagainya. Alhamdulillah kita telah ada satu sistem CCTV yang agak baik yang dapat membantu kita menjaga keselamatan masjid kita, terutamanya tabung-tabung masjid dan sebagainya. Baru-baru ni setelah kita baik pulih, kebetulan ada suspek yang cuba yang mencuri mengambil bil tabung kita dengan sistem CCTV yang baru yang kita laksanakan tu. Kita dapat mengesah mereka dan alhamdulillah polis telah dapat menangkap suspek tersebut dan dibawa ke mahkamah dan telah pun dijatuhkan hukuman selama 5 bulan penjara. Ada lagi beberapa projek yang kita sedang usahakan untuk pelaksanaannya, iaitu untuk baik pulih tandas wanita, tempat duduk wanita dan juga tandas lelaki. Saya telah pun sebenarnya buat dia punya quotation sebuah harga, tapi agak tinggi kerana banyak perkara yang kita nak repair tu. Jadi kita tangguhkan dulu sehingga cukup dana. Dan ada lagi yang lain seperti kebocoran atap di bahagian anjung masjid tu. Saya dengan kerjasama TPK telah pun menghubungi Kor Jurutera Angkatan Tentera untuk memberikan khidmat mereka dan mereka telah pun datang melihat kebocoran tersebut dan berjanji untuk memperbaikinya selepas daripada Hari Raya Aidilfitri. Tapi doakan bersama agar ia berjalan lancar. Kemudian kita ada juga pendawaian semula masjid yang memakan belanja lebih kurang dalam 200k. Kita sedang usahakan. Dan ada beberapa lain yang akan saya umumkan kemudian kerana masa telah tidak mengizinkan, maka saya cukuplah setakat ini untuk makluman kepada semua, walaupun ada lagi beberapa perkara yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Oleh itu saya menyerahkan mic ini kepada Tuan Imam untuk memberikan kafiat solat Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya bagi pihak Masyarakat Muslim dan Kuasa mohon ampun dan maaf atas sudah terdapat kesilapan dari segi tata cara dan perbuatan kita bersama kita sepanjang tahun ini. Saya juga mampu salib
kepada tuan-tuan dan puan-puan